saya bila walaupun saya ahli parlimen, saya jadi model, saya buat video, saya jadi cashier, saya jadi jurujual TikTok online. Saya tak terasa hati kerana saya gembira pada hari-hari macam ni di mana kita dapat memberikan bantuan kebajikan, baju raya, laptop, tablet kepada anak-anak muar. That makes me happier. Continue to do this untuk mencari jalan baru, punca pendapatan baru untuk terus meneruskan bantuan kebajikan bagi warga muar. Sejujurnya sekarang fokus utama saya adalah untuk melaksanakan tanggungjawab berdasarkan kepada mandat yang diberikan oleh penghuni muar pada pilihan raya lepas. So let me focus to serve for these 5 years. I will do my very best to serve to the best of my abilities bagi 5 tahun ini, dan kita nak masuk tahun ke-4 lagi. So I'll focus on that. Saya tidak layak untuk jawab soalan tersebut. Kena tanya orang muar. Saya meletakkan harapan yang penuh di atas tangan warga muar. My job is to do my job. I mean, diorang nak undi saya ke tidak in different parties. Bila kita bantu rakyat, dia tidak ikut warna parti politik. Kita bantu semua.